Morning girl. Boleh try naik ke? Sukarlah. Nak tengok sampai kat pintu dia je. Kat pintu gua tu. Kita nak naik atas apa nama? Gua Charas tu untuk tengok keadaan dalam tu macam mana. Jom. Uncle hari-hari datang sini Uncle? Ya. Uncle umur berapa? 69. Wah, steady Uncle ni. Uncle memang duduk sini lah. Sekarang pukul 5 tutup balik. Wah, we are open. Boleh naik ah? Pintu gua dekat mana? Straight masuk kiri. Bayar dekat mana bayar? Tak ada bayar. Ha? Tak ada bayar. Tak ada bayar. Dia suka di donasi saja. Naik atas terus ni. Exercise bang. Exercise. Aduh, boleh tahan penat ni. Uish, baru naik sikit. Lebih kurang dalam 400 meter. Tapi dah rasa mengoh dia tu. Lutut pun dah macam lembik. Jom. Okey. Kita rehat sekejap. Tu nampak apa ya? Macam gua. Okey, kita teruskan naik atas sikit lagi. Pastikan kasut korang elok sebab aku pakai ketah ni. Dia bolehlah tahan tapi dia agak licin sikit. Allah Rabbi subhanallah. Ya, cantik. Cantik. Oh itu bukit dia. Kita tengok pemandangan daripada atas ni. Ini platform pertama. Subhanallah. Alhamdulillah. Ada sikit lagi tangga yang kita nak panjat untuk naik atas. Sini tu. Tangga kecil. Oh, dia tak buka lampu. Dia tak dapat tengok dalam. Tu ada lagi tangga di atas. Tapi tak tahu mungkin dia block kot. Ni untuk apa tak nampak lah, gelap. Ini kot sui dia. Tu dia. Ada lampu. Dah suasana dekat dalam gua Charas. Luas, besar. Ini mungkin digunakan untuk menghantar barang. Cuma tak turun balik. Buat ada juga ni. Ni ada tali sampai bawah tu untuk angkut barang. Tu nampak. Okey. Jadi kita dalam perjalanan nak turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila turun ni dia agak licin ni. So kena berhati-hati sikit. Berhenti dekat sini. Jadi korang nikmati pemandangan ni. Kelapa sawit. Tapi saya ni pokok ni tengah rendah lagi ni. Nanti kalau tinggi sama je lah. Tetap pokok kelapa sawit. Daripada atas sana tadi turun bawah.
Gelap dalam eh. Kenapa dia lampu masalah? Ha. Itu lagi satu orang dia baru naik lagi buka. Oh, sepatutnya dia buka dalam tu. Luas eh. Luar. Abang tengok sikit saja dalam. Masuk dekat pintu nak masuk dalam. Yelah gelap eh, tak berani pula. Saya buka dekat lampu tadi, tapi lampu sikit je. Dalam tu ada apa lagi? Dalam ada tepung dia, lepas tu ada tepung Buddha. Ah. Yang paling lama ni. Batu ikan tu ada lagi eh? Ada lagi. Ada lagi? Batu tu makin besar eh? Makin besar lah, tapi orang KL abang itu memang campur orang Cina, dia kasi buat satu pagar. Banyak orang pergi sentuh-sentuh main-main. Yelah. Oh ada lagi eh? Memang bentuk ikan lah? Memang bentuk ikan. Rugi tak dapat masuk ni hari. Apa next time datang balik? Hujan saja, hujan pasal. Sebab dalam pun wiring short. Oh. Mau baiki lah. Okay eh? Satu jam, 2 jam. Ya. Okay, okay. Thank you. Alright. Uncle? Ya, memang tak ada orang lah. Yelah. Orang tak ada. Oh, Uncle memang duduk sini? Tak, aku jaga parking saja, kerja saja. Oh, jaga parking je. Tandas semua ada? Ini? Ada. Bilik air? Ini pun bilik air, itu pun, ini baru buat punya, baru stop. Oh, gantilah. Sudah tahun lah. Sudah baru buka. Oh. Ini yang bikin buat punya. Okay. Thank you. Alright. Terima kasih. Okay. Lengur lutut tu. Oh, ya.